Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Hari ni simple, satu lauk je Siti masak, ayam masak kicap. Nampak macam banyak kuah kan. Siti tambah sedikit air lah untuk berkuah sebab Siti dengan cik suami batuk demam tak baik-baik lagi. Nampak banyak sama macam minyak kan. Minyak ayam ni sebenarnya, sebab kulit-kulit ayam tu Siti dah buang dia punya lemak, jadi rebus dahulu. Itu cara berkuah macam ni lah sepatutnya. Siti buat yang ala kadar je sebenarnya ni, sebabnya banyak bahan tak ada, sebab Siti banyak minggu dah Siti tak pergi beli barang kat pasar raya, cakap pun dah berbeli. Ni masak paling simple lah Siti buat kan. Tak ada halia, sepatutnya kita taruh halia baru sedap lah. Dia rasanya ayam ni berkurangan ya. Semua Siti taruh cili kecil, cili besar, bawang putih dengan bawang merah. Siti tumis dulu bahan tu boleh naik bau. Lepas tu masuk bawang putih dengan bawang merah tu, tumis supaya naik bau dulu. Lepas tu masuk ayam, tutup dia keluar air ayam tu, barulah Siti buka, masuk bahan lain macam bawang besar dengan cili lah. Siti masukkan sedikit air. Masuk sedikit air dia ada berkuah macam ni lah. Siapa yang bagi suka yang masuk biji kentang pun boleh, ataupun nak taruh kulit kuih manis ke, bunga lawang ke, macam tu lah, bunga cengkeh ke. Tapi Siti tak buat macam tu lah. Kalau kat kedai dia taruh bunga lawang, bunga cengkeh, ataupun kulit kuih manis, tak bagi ayam ni berbau lah. Ni paling simple lah Siti masak jadi tak ada kuah, Siti taruh lah sedikit air, taruh kicap dengan bahan perasa. Siti taruh cukup rasa satu sudu, kicap tu dalam satu senduk macam tu lah. Lepas tu sos tiram dalam 2 sudu, taruh sedikit aji, taruh sedikit garam. Sebab kenapa Siti taruh sikit je garam, sebab kita taruh sos tiram kan, takut terlalu masin. Siti tak ada makan masin. Kalau Siti makan masin, nanti kepala Siti pening. Siti tak boleh masin. Okey, simple. Bila kita buka ni dah berbau dia punya ayam masak kicap tu. Tapi tak tahulah cik suami okey tak okey, sebab Siti masak macam ni je. Kalau dia masak kering lagi sebenarnya, maknanya kuah tu pekat, macam tu lah. Tapi Siti tak pekat, macam ni je. Kalau nak pekat lagi, keringkanlah kuah dia, macam tu je lah. Okey, sampai sini je ayam masak kicap Siti. Dah apa orang cakap, tersasu cakap. Kalau siapa-siapa yang nak lagi orang cakap menu-menu yang simple-simple macam ni, bolehlah orang cakap tanyalah Siti. Tapi buat masa ni Siti tak ada buat lagi video untuk masakan, sebab Siti masih lagi dalam keadaan kurang sihat, masih lagi demam lah. Besok Siti nak pergi buat video, tak tahu boleh ke tak lah. Okey, sampai sini ya. Jangan lupa like, subscribe, support Siti di video-video seterusnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.